Kurinangnya selalu tetap di rumah. Baik kuat merawat. Ya kurinang. Artinya yang caan kurinang adalah orang yang di rumah dan mengurus rumah. Bukan hanya kerja, wadi hajat tu nak. Tetapi yang inti lagi ya. Ini yang ke urun Tuhan, urun Tuhan yang mula. Yang khusus kurinang, yang tak pacik urun Tuhan yang mula. Kurinang yang gad, pertama berah, baik galak, ja. Baik galak, ja. Baik kuat, ja. Baik lepur, pertama, baik kuat, ja. Baik lepur, galak, bermangat masak, bergerak akhlak. Ya, kami ni.